Okay, last. Untuk highlighter, because part of makeup ataupun yang bagi impact kat makeup kita, dia pakai kalau dulu dia nak pakai Benefit. Saya tengok ni dekat setahun dah dia nak pakai. Tahan tau. Kira kalau spend dalam 100 ataupun 200, dah boleh tahan setahun. Lepas tu, sekarang dia nak cuba highlighter daripada Dior. Dia nak ambil kod ni. Oh my god, I don't know why. I don't know why, but I love it. Jadi dia dah pakai dekat eyeshadow. Dua ni, tekan seluar, biar orang tengok. Lepas tu untuk pipian. Sebab tak tahu kenapa, tapi bagi dia nak highlighter daripada dia, dia nampak macam natural. Sesuai lah untuk basic dekat kita. Dia saya hadiahkan untuk dia. Dia punya efek tu macam Aisyah, why? Pakai tu saja. Oh ya, untuk gincu. Kejap lagi. Dia nak tahu aku wangi sangat.